الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن صار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan bagi kehidupan di dunia dan hari akhirat, ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seterusnya marilah kita memahami firman Allah Ta'ala berkait dengan para jamaah haji yang menunaikan haji di Makkatul Mukarramah. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Yang bermaksud, apabila kamu telah selesai menunaikan amalan-amalan ibadat haji kamu, maka ingat dan sebutlah Allah sebagaimana kamu mengingati dan menyebut ibu bapa dan nenek moyang kamu. Bahkan lebih daripada itu lagi. Namun ada kalangan manusia yang berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, kurnialah kepada kami baik di dunia ini, maka tidak ada bahagian untuknya di hari akhirat. Dan ada kalangan mereka orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami di dunia ini baik dan di akhirat juga baik, dan peliharakanlah kami dari azab neraka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian mereka yang ditetapkan oleh Allah, dan Allah itu sangat segera perhitungannya. Ayat ini berkait dengan perangai orang-orang Arab di zaman jahiliyah. Apabila mereka mengerjakan haji, menghidupkan syiar Nabi Ibrahim alaihi salam yang dibangga oleh mereka, mereka percaya itulah peluang untuk bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka berdoa kepada Allah meminta kebaikan dunia sahaja. Mereka lupa perkara hari akhirat yang kekal abadi. Hanya sebahagian daripada manusia yang berdoa
minta Allah beri kepadanya kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat. Allah menegaskan hanya kalangan yang kedua yang meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, kalangan yang mendapat ganjaran yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah perangai manusia di zaman jahiliah. Sepatutnya mereka mengambil peluang daripada ibadat haji yang diasaskan oleh Ibrahim, yang menegakkan agama tauhid, mengaku tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Tuhan yang mencipta, menjadikan seluruh alam. Tuhan yang memberi limpah kurnia yang tidak terhingga kepada seluruh alam ini. Sepatutnya mereka menyadari bahawa mereka akan menghadapi dan berdepan dengan dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan di hari akhirat. Dunia adalah tempat persinggahan sementara waktu sahaja untuk mereka mengerjakan amal-amal yang baik dalam hubungan dengan Allah, hubungan dengan manusia, hubungan dengan benda-benda yang ada di atas muka bumi, dilaksanakan untuk mencapai kebaikan dan menolak keburukan. Amalan yang seperti itu menjadi jambatan kepada mereka untuk kebaikan di hari akhirat, yang dijanjikan bayaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama sepatutnya mereka mengambil manfaat daripada dunia ini, menambahkan hubungan yang erat dengan Allah Subhanahu wa taala, menandakan kesyukuran mereka kepada Allah yang telah menjadikan mereka, mengurniakan rezeki yang melimpah ruah kepada mereka dalam kehidupan dunia ini, menggunakan nikmat yang tidak terhingga daripada Allah, dan menyedari betapa kewajipan mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalilun min ibadiyas syakur, sedikit sahaja di kalangan hamba-hambaku, hamba-hamba Allah yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat haji yang diasaskan oleh Ibrahim alaihi salam mengajak manusia berhimpun di Makkahul Mukarramah, disambung oleh Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghimpunkan umat Islam yang datang dari seluruh pelosok dunia, menghubungkan mereka di antara satu sama lain dengan persaudaraan keimanan yang membolehkan mereka membawa risalah Islam, melaksanakan kewajipan Islam secara bersama. Hubungan yang erat di kalangan orang-orang yang beriman yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka min 'udun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Bandingan hubungan persaudaraan iman di kalangan orang-orang yang beriman itu dari segi kasih sayang, bersimpati di antara satu sama lain. Laksana anggota dalam satu jasad, apabila satu anggota sakit, maka seluruh anggota akan berjaga dan demam. Itulah hubungan di kalangan orang-orang yang beriman yang menyatukan mereka sehingga mereka boleh membawa risalah Islam, menyambung apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan Islam ke seluruh dunia, membawa kebaikan kepada mereka di dunia dan di hari akhirat. Hari ini kita sedang menghadapi hubungan yang sangat rapuh di kalangan orang-orang Islam sendiri. Ibadat haji mengajar mereka al-hajju ashhurun ma'lumat
faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang diketahui. Apabila seseorang itu diwajibkan kepadanya haji, dia tidak bercakap dengan percakapan yang lucah, tidak boleh melakukan kerja fasik jahat, tidak boleh berbalah di antara satu sama lain. Haji yang menghimpunkan manusia Islam dari seluruh pelosok dunia dengan perangai masing-masing, tabiat masing-masing. Ada yang halus dan ada yang kasar, ada yang bersopan dan ada yang tidak bersopan. Dilatih dalam ibadat haji itu supaya mereka menjadi orang yang bersabar, bergaul sesama Islam, tidak berbalah dan tidak berkelahi, untuk melahirkan satu umat Islam yang bersaudara, umat Islam yang kuat. Hari ini kita sedang menghadapi bencana dunia Islam sendiri yang berpecah di antara satu sama lain, yang tidak mengambil tahu masalah yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia. Adanya umat Islam yang diratah, yang dimamah, dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Bahkan yang lebih melampau lagi, Al-Masjidil Aqsa yang menjadi kiblat pertama bagi umat Islam diceroboh oleh orang-orang Yahudi. Ramai di kalangan orang Islam yang tidak sedar. Di sana pemuda-pemuda di Baitul Maqdis disokong oleh orang tua, perempuan dan kanak-kanak mempertahankan Al-Masjidil Aqsa dengan batu-batu sahaja, menghadapi senjata moden yang dibawa oleh bala tentera Yahudi Israel. Perkara yang seperti ini sepatutnya menyentuh umat Islam, menyedarkan mereka untuk kembali kepada Islam yang menyatukan mereka di antara satu sama lain, mengeratkan hubungan kasih dengan Allah dan mengeratkan hubungan kasih di antara sesama Islam, supaya mencapai matlamat yang diperintah dan diarah oleh Allah, Islam yang membawa kebaikan dunia dan kebaikan di hari akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara, maka berdamai dan perbaiklah di kalangan saudara-saudara kamu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu dirahmati oleh Allah. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, pesaka yang ditinggalkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bersama dengan para jamaah haji yang berhimpun di Makkahul Mukarramah untuk mengambil kelebihan di bulan yang mulia ini, bukan sahaja melahirkan kekhusyuan, memperhambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam masa yang sama mengeratkan persaudaraan di kalangan orang-orang Islam yang dijalin hubungan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana hubungan inilah yang membawa kita kebaikan di dunia dan bahagia di hari akhirat. Marilah kita selesaikan masalah umat dengan Islam sebagaimana yang ditunjuk oleh Al-Quranul Karim. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Maka jika sekiranya kamu bertelingkah dalam sesuatu perkara, kembalilah kepada Allah dan Rasul, Quran dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah penyelesaian yang sebaik-baiknya sekiranya kamu sungguh beriman kepada Allah dan hari akhirat. Marilah kita menjauhkan diri daripada semua perkara yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan petunjuk yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana semua perkara yang berlawanan dengannya menyebabkan celaka di dunia dan neraka di hari akhirat. Seterusnya kita jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepada Rasul yang membawa petunjuk dan rahmat kepada kita semua. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quranul Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man salla alayya marrah sallallahu alaihi biha ashar. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nasib Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya melayakkan kita bersama dengan baginda dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izz al islam wal muslimin wad du'at wal mujahidin wal mazlumin wal mustad'afin. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم عليك من ظلمنا، اللهم عليك من عادانا، اللهم عليك من كادنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم رد كيدهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.